Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Iskandar bin Fazli. Terima kasih kepada Puan Mastura binti Karimudin kerana telah membantu saya dalam menyiapkan tugasan dua ini. Tugasan yang saya akan persembahkan adalah tugasan dua persembahan secara digital GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Dan tajuk saya pada hari ini adalah konsep, aspirasi, hala tuju pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, saya akan teruskan kandungan. Kandungan saya pada hari ini adalah konsep pendidikan, aspirasi pendidikan, hala tuju pendidikan dan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep pendidikan. Kita akan lihat daripada definisi pendidikan tokoh barat. Baiklah, mematuhi individu untuk mematuhi peraturan dan bertingkah laku secara baik dalam menguruskan pentadbiran negara untuk memberi peluang setiap warga negara mencapai kebahagiaan hidup. Petikan ini diambil daripada tokoh yang terkenal iaitu Aristotle. Aristotle adalah ahli falsafah Yunani yang termuka selepas Plato. Beliau mengatakan bahawa pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan politikal. Seterusnya, kita akan lihat daripada definisi pendidikan tokoh Islam. Menurut Hamka, ini adalah Hamka, pendidikan ialah satu proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik, sikap yang berani serta budi pekerti yang mulia seperti sikap merendah diri, sabar, menghormati orang tua dan sebagainya. Hamka, nama penuhnya ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, merupakan tokoh pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Indonesia pada abad ke-20. Baiklah, sekarang kita akan lihat perbandingan konsep pendidikan daripada perspektif Barat dan perspektif Islam. Daripada perspektif Barat, proses melatih akal jasmani dan moral supaya dibentuk menjadi manusia dan warga negara yang baik. Bersumberkan pengetahuan, pengalaman dan logik akal, berteraskan mental dan intelektual, tumpuan kepada pengetahuan dan maklumat, berubah mengikut kehendak individu dan masyarakat, mementingkan pendidikan sepanjang hayat. Seterusnya, pendidikan dari perspektif Islam, proses berterusan untuk merubah, melatih dan mendidik akal rohani dan jasmani manusia untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat, bersumberkan wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah, berteraskan rohani, mental dan jasmani, tujuan untuk mencapai kesempurnaan akhlak individu, prinsipnya kekal dan tidak berubah kerana sumber rujukannya sama, mementingkan pendidikan hayat dan pendidikan pasca hayat. Panjang hayat dan pendidikan pasca hayat. Okey, sekarang saya akan terangkan satu persatu mengenai perspektif barat ini. Yang pertama adalah proses melatih akal jasmani dan moral supaya dibentuk menjadi manusia dan warga negara yang baik. Maksudnya pendidikan ini adalah pendidikan daripada segi barat adalah untuk melatih manusia mempunyai suatu jasmani dan moral yang baik untuk kebaikan warga negaranya sendiri, untuk kebaikan dan warga negara dan negaranya sendiri. Seterusnya, bersumberkan pengetahuan, pengalaman dan logik akal. Bersumberkan pengetahuan, maksudnya pendidikan yang bersumberkan pengetahuan sedia ada dalam manusia dan pengalaman mereka semasa mereka belajar dalam pendidikan dan logik akal. Pendidikan yang merupakan logik akal daripada segi sains, matematik dan sebagainya, fizik seperti itu. Diteraskan mental dan intelektual, intelektual yang bijak daripada pendidikan mempunyai IQ yang tinggi dalam seorang manusia untuk mereka mencapai pendidikan yang lebih maksimum ke dalam diri mereka. Seterusnya, berubah mengikut kehendak individu dan masyarakat. Pendidikan barat um, pendidikan barat me- mempunyai suatu pandangan bahawa pendidikan ini sentiasa berubah dan tidak kekal, sentiasa berubah dan tidak kekal mengikut peredaran zaman yang diperlukan supaya pendidikan mereka relevan di masa hadapan dan boleh digunakan sepanjang masa dan mementingkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan pendidikan barat mementingkan pendidikan sepanjang hayat di mana pendidikan itu bermula daripada prasekolah, daripada kecil sehinggalah ke dewasa dan sehingga tua.
Ialah seterusnya kita akan lihat daripada perspektif Islam pula. Proses berterusan merubah, melatih dan mendidik akal, rohani dan jasmani manusia untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Seperti yang kita tahu, umat Islam mempunyai suatu satu definisi pendidikan yang berbeza daripada Barat, iaitu mendidik akal, rohani dan jasmani, iaitu jiwa manusia supaya menjadi manusia yang lebih baik dan 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 taat kepada Tuhan umat Islam iaitu Allah, dan seterusnya bersumberkan wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai umat Islam ini umat Islam berteraskan pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. uh, dan dalam pendidikan mereka mementingkan pendidikan yang lain, tetapi umat Islam juga mementingkan pendidikan daripada wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya berteraskan rohani, mental dan jasmani, mementingkan rohani, mementingkan jiwa dalaman rohani supaya menjadi manusia yang baik, mencapai kesempurnaan akhlak individu supaya menjadi manusia yang yang baik jugalah. Seterusnya, prinsipnya kekal dan tidak berubah kerana sumber rujukannya sama. Prinsip pendidikan Islam ini masih berteraskan ilmu wahyu dan Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam untuk belajar. Umat Islam boleh umat Islam masih lagi menerima pendidikan-pendidikan daripada luar seperti sains, matematik dan sebagainya. Tetapi juga umat Islam tidak mengendah tapi umat Islam juga tidak melupakan pendidikan daripada Al-Quran dan Al-Sunnah itu sendiri. Mementingkan pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan pasca hayat seperti yang saya kata tadi, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan seumur hidup dan pendidikan yang perlu diketahui oleh umat Islam pasca hayat selepas hidup. Pendidikan selepas hidup maksudnya pendidikan di alam akhirat. Seterusnya kita akan lihat daripada konsep pendidikan di Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih membekembangkan potensi individu secara menyeluruh, bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Baiklah, seterusnya, aspirasi pendidikan. Kita akan lihat daripada aspirasi pendidikan pula. Aspirasi pendidikan di Malaysia. Definisi aspirasi adalah keinginan dan harapan individu akan suatu prestasi, suatu keberhasilan. Dalam pengertian yang lain, aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Pengertian aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Apa yang dimaksudkan di sini adalah aspirasi pendidikan ini adalah suatu tujuan untuk mencapai keberhasilan murid-murid atau individu, uh, untuk mencapai keinginan dan cita-cita yang kuat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Maksudnya pendidikan di Malaysia ini, contoh saya terangkan, aspirasi pendidikan adalah mementingkan modal insan yang berkualiti kepada murid, supaya murid itu apabila mereka keluar daripada sekolah, mereka mempunyai kualiti dalam diri mereka yang boleh digunakan di masa hadapan. Seterusnya juga untuk pembangunan ekonomi dalam aspirasi pendidikan ini juga mempunyai tujuan yang lain adalah untuk pembangunan ekonomi itu sendiri. Apabila murid-murid keluar daripada sekolah, murid-murid akan pergi ke universiti dan pergi ke institut pendidikan tinggi yang lain yang akan membantu ekonomi negara meningkat apabila mereka bekerja daripada institut pendidikan tinggi. Seterusnya, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Dalam aspirasi pendidikan Malaysia ini mempunyai dalam aspirasi pendidikan di Malaysia juga mementingkan warga negara yang bertanggungjawab supaya nanti apabila murid-murid keluar daripada sekolah, mereka mempunyai rasa sayang akan negara
yang mereka akan merasa bertanggungjawab dalam diri supaya mereka dapat meningkatkan kualiti hidup di Malaysia ini sendiri. Baiklah, itu adalah contoh-contoh yang saya boleh beri dalam aspirasi pendidikan di Malaysia. Ada banyak lagi, tapi kita akan teruskan. Seterusnya, aspirasi pendidikan di Malaysia itu juga mempunyai pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Dalam dalam aspirasi pendidikan, Malaysia mempunyai suatu pelan, suatu suatu pelan ataupun suatu perancangan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia 2013 hingga 2025 yang telah dirangka dengan tujuan untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia yang merangkumi aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Seterusnya kita akan kenal dulu Pelan Pembangunan Malaysia, memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan Malaysia, mewujudkan visi dan misi yang jelas dalam sistem pendidikan Malaysia, dan menggariskan program transformasi sistem pendidikan Malaysia. Baiklah, saya akan terangkan dulu yang pertama, iaitu memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan di Malaysia. PPPM, mereka bertanggungjawab untuk memahami cabaran yang ada dalam pendidikan Malaysia. Contohnya, sistem infrastruktur yang kurang dekat dalam pedalaman Malaysia. Contohnya di kampung, di kawasan-kawasan hutan pedalaman. Dan kerana dalam kawasan pedalaman itu adalah infrastruktur yang kurang, mereka mempunyai akses talian internet yang kurang juga. Dan mempunyai guru tenaga pengajar yang kurang dalam pedalaman. Itulah yang menyebabkan itulah adalah cabaran daripada yang perlu ditinjau oleh PPPM Malaysia, yang akan diusahakan oleh PPPM itu sendiri. Mereka akan mengenal pasti cabaran-cabaran yang ada dalam sistem pendidikan Malaysia ini. Seterusnya, mewujudkan visi dan misi yang jelas untuk sistem pendidikan Malaysia. PPPM mereka akan mewujudkan suatu visi dan misi yang jelas dalam sistem pendidikan Malaysia supaya sistem pendidikan Malaysia ini tidak berterabur dan tidak bercelaru. Maksudnya, sistem pendidikan Malaysia mempunyai suatu matlamat, iaitu matlamat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualiti dan maju dalam sistem pendidikan negara. Contohnya, visi dan misi ini penting supaya Malaysia terus yang dalam satu silibus yang tidak menyimpang pada sistem pendidikan-pendidikan yang lain. Terusnya, menggariskan program transformasi sistem pendidikan. PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, juga bertanggungjawab untuk menganjurkan program transformasi sistem pendidikan. Contohnya program bantuan makanan, program buku teks percuma, dan uh, buku bantuan percuma dan yuran yang murah kepada murid-murid lah. Dan itu akan menyebabkan murid-murid memudahkan urusan kehidupan mereka dalam pembelajaran. Maksudnya program studi ini akan memudahkan ibu bapa di Malaysia untuk menguruskan anak-anak mereka bersekolah dan mengakses pendidikan di Malaysia ini secara mudah lah. Itu adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dibuat oleh kerajaan, yang sangat baik, yang diperlukan, yang sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia yang tidak berkemampuan. Untuk golongan-golongan yang tidak berkemampuan ini mampu menikmati sistem pendidikan di Malaysia juga. Maksudnya, kita akan secara adil memberikan akses pendidikan itu tanpa menyukarkan atau menyusahkan mereka lah. Baiklah, seterusnya kita akan lihat sistem 5 aspirasi pendidikan Malaysia. Okey. 5 aspirasi pendidikan Malaysia ni ada 5, iaitu kecekapan, perpaduan, equity, kualiti dan akses. Dalam kecekapan, baik, saya akan cerita tentang kecekapan dulu. Kecekapan.
sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem pendidikan. Walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaporan semasa, kementerian berhasrat untuk memaksimalkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa. Maksudnya, maksudnya kecekapan pendidikan di Malaysia ini adalah uh, um, kerajaan Malaysia telah telah melaburkan peruntukan yang tinggi untuk mm, melaburkan peruntukan yang tinggi dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kecekapan pendidikan di Malaysia, sama ada daripada segi infrastruktur, talian internet, buku teks percuma dan lain-lain seperti bantuan makanan juga. Kecekapan pendidikan Malaysia ini merangkumi semua aspek daripada aspek kemudahan, aspek kos, aspek dan lain-lain. Ini akan menyebabkan pendidikan Malaysia uh, hari demi hari meningkat dengan berkualiti. Seterusnya, akses pula. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga peringkat menengah atas tingkatan 5 menjelang 2020. Maksudnya, akses ini adalah peluang murid-murid dan pelajar-pelajar Malaysia mengakses pendidikan sama rata tanpa mengira akses sama rata bagi semua murid-murid tanpa mengira latar belakang, kaum dan sebagainya. Maksudnya semua rakyat di Malaysia yang daripada prasekolah hingga ke sekolah menengah, mereka boleh menikmati akses pendidikan yang tanpa tanpa susah lah. Info tambahan bahawa akses pendidikan Malaysia mempunyai kosong polisi, iaitu kosong syarat, sifar syarat untuk rakyat-rakyat di Malaysia menikmati peluang pendidikan di Malaysia. Itu adalah suatu kelebihan di Malaysia lah dalam pendidikan ini. Lepas tu, kualiti. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan pendidikan sistem pendidikan di Malaysia. Dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa, aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran DIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang. DIMSS dan PISA menguji bacaan, matematik dan sains sahaja. Itu adalah info tambahan. Pentaksiran tambahan yang menangani dimensiti kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Itu adalah info tambahan juga. Okay. Apa yang dimaksudkan kualiti ini? Kualiti ini adalah pendidikan Malaysia ini mementingkan kualiti pendidikan yang setanding dengan antarabangsa, dan Malaysia juga mengambil kira Malaysia juga mengambil kira um, relevansi pendidikan di seluruh dunia yang boleh dimasukkan dalam sistem pendidikan Malaysia supaya Malaysia tidak ketinggalan dalam sistem pendidikan dunia lah. Maksudnya apa yang apa yang saya maksudkan di sini adalah kualiti pendidikan Malaysia akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa, mengikut 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 pendidikan di antarabangsa juga. Maksudnya pendidikan Malaysia adalah sistem adalah kualiti pendidikan yang berkualiti dan mengikut pendidikan antarabangsa yang tidak ketinggalan. Seterusnya, equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik pada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi, pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020. Equity yang dimaksudkan di sini adalah semua rakyat, semua pelajar dan murid-murid di Malaysia tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi mampu menikmati akses pendidikan. Okay, seterusnya, perpaduan. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun habiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah.
melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama, etnik. Murid-murid belajar memahami, menerima dan menghayati perbezaan dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid-murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia. Maksudnya perpaduan di Malaysia ini, maksudnya aspirasi Malaysia berdasarkan perpaduan ini adalah mementingkan mementingkan perpaduan di antara rakyat Malaysia, tidak kira kaum Cina, kaum India, kaum Cina, kaum India, kaum Iban, Kadazan dan sebagainya dalam satu sekolah, membolehkan dan akan mengukuhkan lagi perpaduan di antara rakyat Malaysia. Maksudnya murid-murid dalam suatu kelas, dalam suatu sekolah, mereka akan mengenali bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan bermain dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan mereka akan belajar berkomunikasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan ini akan menyebabkan pengukuhan jati diri rakyat Malaysia akan lebih meningkat. Dan jati diri dalam kesayangan negara akan lebih meningkat. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada hala tuju pendidikan di Malaysia di negara. Hala tuju Pengenalan hala tuju Malaysia dalam pendidikan. Hala tuju pendidikan Malaysia sentiasa berkembang selaras dengan perubahan global dan keperluan dalam negara. Sebagai sebuah negara yang berusaha untuk mencapai status negara maju, Malaysia mengutamakan pendidikan sebagai elemen utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hala tuju pendidikan di Malaysia tidak hanya berfokus kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut menekankan pembentukan individu yang seimbang dari segi intelektual, emosi, sosial dan kerohanian. Baiklah, seterusnya kita akan lihat rancangan Malaysia dalam hala tuju pendidikan ini. Memenuhi keperluan semasa dengan meningkatkan kualiti dan aksesibiliti pendidikan pada semua lapisan masyarakat. Seterusnya, perancangan sistematik dan berfokus pada inovasi. Dan sekali menyediakan warga negara yang berkemahiran, berdaya saing dan memiliki nilai moral yang tinggi. Dan akhir sekali, tujuannya adalah menghasilkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global. Apa yang kita boleh lihat di sini adalah lalu tuju pendidikan ini mementingkan kualiti pendidikan dan accessibility pendidikan kepada semua lapisan masyarakat seperti yang saya cakap tadi di dalam 5 aspirasi negara iaitu akses. Akses itu membolehkan semua murid-murid dan pelajar di Malaysia menikmati pendidikan Malaysia tanpa halangan, kosong polisi. Seterusnya, perancangan perancangan yang sistematik dan berfokus pada inovasi. Pendidikan Malaysia ni tidak hanya menumpukan pada pembelajaran yang ada dalam buku teks, tapi pendidikan Malaysia juga mementingkan kepada inovasi dalam pembelajaran. Contohnya kita ada STEM. Kita ada STEM, membolehkan pertandingan STEM, membolehkan murid-murid mencipta suatu inovasi baru dalam teknologi dan sains matematik supaya dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan maju dalam pemikiran murid-murid lah. Menyediakan warga negara yang berkemahiran dan berdaya saing seperti yang saya cakap tadi, STEM. Seterusnya, tujuannya untuk menghasilkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global tapi masih berakalkan jati diri rakyat Malaysia. Maksudnya murid-murid di Malaysia ni mampu untuk bersaing di peringkat global. Bersaing dengan negara-negara lain seperti negara yang maju, negara Jepun lah, negara Korea lah, negara Amerika lah. Maksudnya pendidikan Malaysia mampu melahirkan murid-murid yang mampu bersaing di peringkat global, menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia juga setaraf dengan antarabangsa. Baik, seterusnya adalah uh, usaha Malaysia dalam menjayakan hala tuju pendidikan tadi. Baik. Kita ada 4 iaitu era digital dalam pendidikan, pendidikan STEM di Malaysia, pendidikan teknikal dan vokasional TVET dan pendidikan inklusif dan mesra OKU. Okey, era digital dalam pendidikan, e-platform dan platform digital, pembelajaran hybrid, inovasi, pengajaran dan pembelajaran. Era digital dalam pendidikan ini seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang kita ada Google Classroom, kita ada Kahoot, kita ada quiz, kita ada pelbagai macam-macam supaya pembelajaran di dalam sekolah itu lebih
berteknologi, lebih berinovasi, lebih seronok dalam pendidikan. Seterusnya, pendidikan STEM di Malaysia fokus pada terhadap STEM, meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan penyelesaian masalah, memacu kemajuan teknologi dan inovasi, menjana peluang kerjaya masa hadapan. Pendidikan Malaysia ni adalah mementingkan teknologi, sains dan matematik, uh, menerap, menerapkan STEM dalam Malaysia, mementingkan sains, matematik dan teknologi lah dalam diri murid-murid supaya murid-murid mempunyai suatu minda ataupun celik akal yang yang fokus pada sains dan matematik supaya dapat memajukan negara itu sendiri. Seterusnya, pendidikan teknikal dan vokasional TVET. Alternatif pada akademik meningkatkan kebolepasaran graduan dan pengukuhan program TVET. Ini lebih kepada kemahiran murid-murid, kemahiran kemahiran dalam kemahiran yang diperlukan dalam bidang-bidang tertentu sepertinya kejuruteraan dan kejuruteraan uh, dan pereka baju dan sebagainya. Ini adalah diperlukan pada zaman sekarang, yang dipentingkan, yang diutamakan oleh sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, pendidikan inklusif dan mesra OKU. Akses pendidikan untuk OKU, program pendidikan khas dan dasar pendidikan inklusif. Maksudnya di sini adalah pendidikan di Malaysia tidak hanya menumpukan kepada orang-orang yang boleh dikatakan sempurna, tetapi juga mementingkan pendidikan kepada orang-orang yang OKU dalam pendidikan Malaysia supaya pendidikan Malaysia ini mempunyai hak kesamarataan yang adil dalam pendidikan Malaysia supaya orang-orang OKU juga dapat belajar, dapat mempunyai program khas untuk belajar supaya mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan untuk mereka menyumbang juga ke dalam negara kita. Jangan jangan ingat orang OKU tidak boleh menyumbang dalam negara, tetapi orang OKU jugalah yang akan menaikkan nama negara Malaysia uh, pada masa hadapan. Baiklah, terusnya implikasi terhadap guru berjiwa pendidikan. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Seorang guru yang berjiwa pendidik membawa pelbagai implikasi positif kepada pelajar, sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah dalam yang tiga implikasi utama guru berjiwa pendidik. Pertama adalah pembentukan pelajar berkualiti dan berakhlak, meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan akhir sekali membina persekitaran sekolah yang positif. Baiklah, guru yang berjiwa pendidik ni, mereka bukan saja sekadar mengajar tapi juga mendidik nilai moral dan sahsiah. Lepas tu guru juga dia akan bantu pelajar melahirkan pelajar yang cemerlang bukan saja daripada segi akademik tapi juga daripada segi kurikulum juga. Guru akan membantu murid-murid itu dalam mencapai karakter murid itu sendiri. Uh, Guru akan membentuk pelajar yang berkualiti dan berakhlak supaya murid-murid juga dapat mempunyai nilai disiplin yang tinggi dan nilai bertanggungjawab yang tinggi serta nilai murni yang tinggi dalam dalam diri murid lah. Seterusnya, meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Guru yang berdedikasi akan menggunakan pendekatan inovatif berfokus kepada minat dan keperluan pelajar. Ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, meningkatkan motivasi pelajar serta membantu mereka dalam memahami dan menguasai ilmu dengan baik. Yang ketiga adalah membina persekitaran sekolah yang positif. Sikap guru yang ikhlas dan komited dalam mendidik akan mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan kondusif. Ini turut memberi kesan kepada hubungan baik antara guru, pelajar dan ibu bapa. Seterusnya, meningkatkan prestasi keseluruhan sekolah. Seterusnya, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Kita lihat di dalam sinar harian. Ini saya mengambil petikan daripada sinar harian. Guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional dan pribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dan
penuh tanggungjawab, menjadi suri teladan semata-mata, menjadikan pelajarnya insan yang unggul. Baiklah. Dan akhir sekali adalah kesimpulan, pendidikan Malaysia terus berkembang dengan fokus kepada peningkatan kualiti, aksesibiliti dan pembangunan holistik pelajar. So, untuk memastikan pendidikan berkualiti bagi semua golongan pemengkasan guru serta penekanan kepada pendidikan teknikal dan vokasinya adalah antara langkah utama. Walaupun terdapat cabaran dalam kesamarataan pendidikan, pelan transformasi seperti PPPM 2013-2025 memberikan harapan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara demi masa depan yang lebih cemerlang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Baik, apa yang saya nak kata di sini adalah saya sebagai seorang pelajar IPG adalah um, saya juga bertanggungjawab untuk meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia supaya lebih berkualiti dan cemerlang. Sekian, terima kasih daripada saya. Sekian, terima kasih.